Assalamualaikum. Cik Pah buat masak bagian 5 minit siap. Singgah ayam. Sekarang ni masuk daun ni. Daun kesum. Yang suka banyak masak banyak, yang suka masuk sikit masuk sikit. Simple je. Kalau ada bendi ke timun ke boleh masuk dalam ni. 5 minit masak. Ayam potong kecil-kecil lah. Kalau potong besar-besar lambatlah masak. Ni. Lama tak makan ni. Sebelah sini Cik Pah buah betik celur, betik muda celur. Ni. Simple je. Lepas tu letak, kalau nak pedas letak sebut cili ke ataupun cili blender. Cuba masuk cili blender sikit. Biar pedas sedap sikit. Nah. Tunggulah mendidih. Siap je. Nak letak buah timun. Cuba letak buah timun. Bahan-bahan dia simple je. Bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, cili blender, serai, daun kesum. Lepas tu cili. Cili tak kira lah cili duk ke cili apa. Lepas tu last sekali kalau yang ada bendi masuk bendi ataupun buah timun. Semua boleh. Sayur apa-apa. Inilah simple. Lepas tu nak sedap sikit masuk belacan lah. Masuk belacan ataupun masuk budu. Nah dah masak. Cik Pah tak ada waktu. Cik Pah tak ada bendi. Ni lah yang simple. Asal keping jangan tinggal. Asal keping. Kalau tidak tak sedap lah. Tak masam. Dia yang resipi ni masam-masam manis yang kurang selera. Elok sedap makan. Macam dia macam asam pedas. Tapi bahannya simple je. Potong-potong gitu je. Macam campak je. Okay, bye. Assalamualaikum. Nah menu Cik Pah. Ikan tongkol. Ni ikan tongkol masak lemak lengkuas. Ini udang kecil-kecil. Ini ayam. Tu je menu berbuka puasa. Bye. Assalamualaikum. Dah lama tak makan ni. Kita buat ni. Nampak? Ikan tongkol masak lemak lengkuas. Lemak kuning lengkuas. Style Kelantan lah. Kita orang Kelantan ke. Warisan Kelantan. Bye. Assalamualaikum. Tengok ni suasana kami buka puasa. Orang ni buka puasa. Buka puasa kat luar. Makan pelasam. Kali 3. Memang sedap. Gerai dia. I don't know. Abang JT. Kita masukkan air. Okey, masukkan daging. Bangkai kuali pun cabut dah. Jatuh itu dia cabut. Nah, sekarang Cik Pah dah masuk cendawan.
biar dia lembut sikit. Cepat masuk semua. Masuk udang, sayur-sayur semua cepat masuk udang. Ya, betik tak dirawat lah, naik berbuah.